Finally, aku dah jumpa kedai colik-colik yang paling sedap dan masih buka di saat-saat orang tengah sibuk-sibuk bersiap nak sambut raya. Minta maaf kepada kedai colik-colik yang lain, korang tak boleh lawan tau colik-colik kat restoran kawanku Tom Yam ni. Ya Rabbi, colik-colik dia bergabung pula dengan kuah colik dia yang padu tu. Sedap nak mampui. Harga dia pula rasa aku okey lah. Dia orang jual timbang 100 gram baru RM7 je. Hari tu aku dah datang satu family, menterdarah sedulang colik-colik dia. Wife aku pun approve lah. Dia cakap sedap dan dia suka. Dia orang ni ada beberapa cawangan. Selain ada dekat Puchong, aku sekarang ni berada dekat cawangan kawanku Tom Yam Pantai Dalam. So, kenapa aku kat sini malam ni? Korang tengok tu pelanggan-pelanggan dia masih lagi tak berganjak daripada meja masing-masing tau. Dia orang tunggu apa? Malam ni kawanku Tom Yam akan umumkan pemenang cabutan bertuah Pesta Colik Timbang Kawanku, yang mana malam ni akan ada yang bakal bawa balik macam-macam hadiah, iaitu motosikal, TV, gold bar, mesin basuh, duit raya. Apa ke gila bos kawanku Tom Yam ni? Makan colik-colik je boleh menang motosikal weh. Bukan satu, tapi 2 biji motosikal. Dia memang nak bagi betul-betul bagi kat korang. Rugilah tu hari korang tak datang. Apa korang ingat dia main-main? Macam ni lah baru betul cara berniaga. Korang support datang makan kat sini, dia orang pulangkan balik sebagai tanda terima kasih kat customer. Yang tak sempat join tak apa. Kita minta bos kawanku Tom Yam ni buat lagi tahun depan tak sabar betul aku nak tunggu malam ni. Siapakah gerangan yang bertuah tu? Korang jangan ke mana-mana. Support, like, komen, share video aku ni. Kita tunggu jam 12 malam ni. Korang tengok sendiri. Real tak real lah cabutan bertuah ni.